Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan senarai lagu minggu yang ketiga Gegar Vaganza 12 GV 2025 yang akan berlangsung pada hari Ahad ini. Dan selesai sudah konsep minggu yang kedua, tiada penyikiran lagi untuk minggu kedua dan pasti untuk minggu yang ketiga akan ada penyikiran yang besar untuk para peserta. Dan untuk minggu ini, minggu yang ketiga, para peserta masih diberi tugasan untuk satu lagu sahaja. Dan kita mulakan dengan lagu juara minggu kedua, iaitu Iskandar Ismail yang akan menyanyikan lagu Bougainvillea, nyanyian kumpulan Spring. Nubhan akan menyanyikan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Bandua akan menyanyikan lagu Aku Cinta Padamu, nyanyian Datuk Sheila Majid. Shay akan menyanyikan lagu Risalah Hati, nyanyian kumpulan Dewa. Precious akan menyanyi lagu Hanya Memuji, nyanyian Marcel Fit Shanti. Kemudian Mak Adam akan menyanyikan lagu 1000 Tahun Lagi, nyanyian Imran Ajmain. Kemudian Krisha akan menyanyikan lagu Di Pintu Syurga, nyanyian Dayang Nur Faiza. Ahmad Eka Matra akan menyanyikan lagu Kerana, nyanyian Ellie Cats. Republic akan menyanyikan lagu Aku Cinta Kau dan Dia, nyanyian Ahmad Band. Kemudian Cory akan menyanyikan lagu Kemarin, nyanyian Seventeen. Syed akan menyanyikan lagu Camellia 2, nyanyian Abid G. Ade. Kemudian Mel Sakura akan menyanyikan lagu Kesetiaan, nyanyian Arwah Siti Sarah. Kemudian Elin Kang, Datuk Elin Kang akan menyanyikan lagu Yesterday Once More, nyanyian Carpenters. Jadi untuk persembahan minggu ketiga, sudah pasti kita harap akan ada lebih improvement, sebab minggu kedua sudah nampak improvement dan peningkatan yang sangat baik daripada kalangan para peserta yang pada minggu pertama agak takut-takut. Minggu kedua sudah masuk ke gear kedua dan mereka sudah berikan yang terbaik untuk minggu yang kedua. Jadi kita harap minggu ketiga nanti dengan lagu-lagu yang aku dah sebut tadi itu akan dapat memberikan kekuatan untuk mereka untuk beri persembahan yang lebih baik pada minggu hadapan. Jadi untuk fans-fans Gegar Vaganza, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini. Sebab apa? Aku akan update pasal Gegar Vaganza 12 dan juga GV 2025 ini dari semasa ke semasa, dan juga berkaitan dengan filem-filem tengah trending sekarang ni yang akan aku update dari semasa ke semasa. Jadi untuk fans-fans Gegar Vaganza, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan Gegar Vaganza. Terima kasih.